Tahun lepas masa saya review Oppo Find N5, saya berikannya sebagai peranti boleh lipat 5 bintang. Jadi dengan Oppo Find N6 dah dilancarkan dekat Malaysia, adakah ini bermakna ianya akan dapat 6 bintang? Untuk menjawab persoalan ini, inilah ulasan penuh untuk Oppo Find N6. Baiklah, kita mulakan dengan skrin dan juga rekaan. Jadi jangan confuse pasal kenapa rupa macam sama. Yes, exactly memang sama dengan Oppo N5 tahun lalu, di mana saya tengok spec sheet tadi, ianya masih lagi bila buka sekitar 4.4 mm, sama macam last year. Dalam posisi tertutup ini pun 8.9 mm, which is sama macam last year. Jadi sebenarnya last year pun dah nipis, jadi saya rasa dah tak boleh lagi untuk menipiskannya. Kalau anda tak percaya, kalau saya tengok side profile ni, ketebalan dia dah sama dengan USB Type-C. Jadi anda tak boleh jadi lebih nipis pada Type-C. Apa je yang bagus? Jadi sebenarnya macam last year saya puji bahawa skrin luar dia 6.6 inci ini sama dia punya ratio dan rasa macam sebuah candy bar biasa. Jadi 90% of the time masa saya review phone ni, saya hanya perlukan skrin luar. Jarang sekali guna skrin dalam kecuali untuk tonton video, main game ataupun bila nak gunakan dalam kereta. Saya letak sebelah waist, sebelah lagi saya letak YouTube. Jadi most cases memang skrin luar ni memadai, senang nak type, tak ada isu macam peranti boleh lipat lain di mana nak type kat luar rasa sedikit sempit. At the same time, skrin sebenarnya ada sedikit penambahbaikan. Kini boleh capai sekitar 3600 nits puncak, ada TPO, OLED masa tu, 120Hz dan ada lagi Dolby Vision. Jadi kalau nak tonton kandungan macam Prime Video, Apple TV ataupun Netflix, tak ada isu untuk tonton pada tetapan HDR yang terbaik di pasaran sekarang. Bergerak ke dalam sekitar 8.1 inci. Yes, a bit bigger nak bandingkan dengan Honor V5. Jadi di sebelah juga 4.3. Dan saya yakin anda perasan apa yang tak ada, bukan apa yang ada, kesan garisan yang tak berapa ketara. Jadi ini adalah peranti setahu saya pertama dilancarkan kat Malaysia, peranti lipat yang tak ada kesan garisan yang ketara. Jadi apakah perubahan dilakukan oleh Oppo tahun ni? Mereka katakan sekarang in between engsel ni dia letak titanium menggunakan teknik cetakan 3D. Jadi kalau saya lalukan jari, biasanya kat peranti lipat lain, bila saya lalukan jari atas engsel ni, saya boleh rasa ada longkang. Memang ada alur kat situ. Jadi after repeated anda buka tutup, itulah sebab kenapa ada jalur dan garisan yang ketara. Dekat peranti ni, in between engsel ni dia letak cetakan 3D. Jadi hasilnya bila lalukan jari macam rasa memang macam tablet. Saya tak boleh rasakan langsung dekat mana ada engsel, dekat mana ada dia punya perbezaan tu. Jadi satu isu yang dah wujud sejak generasi pertama skrin lipat diselesaikan oleh Oppo dahulu, bukan Huawei dan juga bukan Samsung. Jadi congratulations dekat Oppo pasal menyelesaikan isu yang dah berulang bertahun-tahun. Dan skrin ini juga peningkatan sikit dia punya, tak silap saya dia punya keterangan puncak sekitar 1800 nits, LTPO lagi 120Hz dan juga ada Dolby Vision. Tapi the killer dekat sini bukan saya rasakan dia punya tak ada lagi kesan lipatan ini, tetapi tada! Akhirnya ada sokongan stylus dipanggil sebagai AI Pen. Stylus ni dia sokong dekat luar dan dekat dalam, which is great pasal selalunya kat peranti skrin lipat ni dalam je yang dia sokong. Dan satu lagi benda yang saya tak sangka lakukan oleh Oppo tahun ini ialah ini stylus yang ada Bluetooth. Yes, ciri yang dulunya eksklusif dekat Galaxy Tab dan juga S Ultra sekarang dah tak ada dekat kedua-dua produk Samsung. Mereka bawa pula dekat Oppo. Jadi bila anda gunakan Bluetooth, maknanya anda boleh gunakannya untuk sebagai butang kawalan kamera, kemudian boleh hover untuk launch pelbagai aplikasi. Macam tengok sekarang bila saya double tap, bernampak tool akan muncul dekat skrin. Jadi lebih versatile. Contohnya kalau saya guna aplikasi untuk sketching, nak tukar antara brush dengan eraser, double tap je, tukar dengan pantas. Kemudian ada ciri untuk circle to search terus. Boleh daripada circle to search tu saya boleh ambil sebahagian skrin saja untuk mencari. Kemudian kalau saya ada sketch juga boleh tukar dengan AI. So basically apa saya kata dekat sini ialah benda yang saya puji dan saya sangat suka pada peranti Samsung kini dah jadi eksklusif pula pada peranti Oppo pasal setahu saya tak ada pengeluar lain punya ciri stylus dengan Bluetooth dekat pasaran sekarang. Satu lagi genius kat sini, anda mungkin fikir okey, dia pakai Bluetooth jadi macam mana dia nak charging? Jadi ada casing khas kat belakang ni, ada pogo pin dekat sini dan anda rasa macam mana dia dapat power? Adakah dia sambung kat USB Type-C? No, pasal anda tahu peranti Oppo ada reverse wireless charging. Jadi sistem reverse wireless charging ni akan powerkan coil untuk kerangka ni dan akan mengecas stylus secara automatik. Okay, saya katakan tadi peranti ni dia punya rekaan
rekaan dia tak banyak berubah, tapi sebenarnya anda boleh nampak the most obvious thing kat belakang ni ialah sekarang rekaannya ikut trend warna oranye yang dipopularkan oleh iPhone. Jadi kalau anda inginkan peranti yang oranye that is not iPhone, inilah peranti untuk anda. Dan satu lagi yang saya rasa saya perlu sentuh ialah kali ini dia punya kalis air ialah IP58, IP59 berbanding hanya IPX8 dan X9. Kemudian pada waktu yang sama, boleh saya katakan kalau saya boleh komen ialah yes, nipis itu bagus, yes, nipis itu selesa, tapi hakikatnya dengan kenipisan ini nak buka peranti adalah sedikit sukar. Tapi pada N6 saya rasa lebih mudah nak buka jika dibandingkan dengan bandingkan dengan Galaxy Z Fold 7 ataupun dekat Honor V6 sebelum ini. Jadi bukan saja Exynos sekarang tak ada garisan, proses nak membuka peranti ini walaupun dia nipis sedikit lebih mudah berbanding dengan peranti bersaing. Dan sekarang saya cakap pasal spek, pasal ini peranti dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5. Inilah chip yang paling power sekarang. Jadi dari segi prestasi anda tak perlu risau. Anda boleh tengok skor kat skrin sekarang. Ianya adalah orang kata setanding dengan peranti macam S26 Ultra, sama juga dengan Magic 8 tempoh hari. Jadi kalau anda mahukan prestasi, nak main game, memang tak ada isu. Kami tak ada full spec lagi dekat Malaysia nak berapa, tapi saya yakin mungkin kat Malaysia nanti 16 dengan 512. Jadi dari segi keperluan RAM dan storan tak ada isu. Dan bila dipadankan pula dengan ColorOS 16 yang berasaskan Android 16, anda dapat basically kesemua ciri yang anda mahukan pada sebuah peranti bintang moden, di mana ada ciri AI untuk membantu untuk menulis, boleh lakukan transcribe, bila anda masukkan dokumen boleh lakukan saringan untuk anda. Kemudian satu lagi perkara yang mungkin saya lupa nak cakap tadi ialah akhirnya ada butang snap key kat sini. Jadi kalau last year dia pakai lagi butang lunsur, tahun ni ada snap key. Jadi dia dah selarikan dengan peranti-peranti Oppo yang lain, di mana dengan snap key ni anda boleh bukan saja mungkin nak launch kamera ke, saya secara pribadi gunakan untuk launch kamera, tapi anda boleh lancarkan untuk main space, lakukan takapan layar, atau boleh program untuk lancarkan aplikasi yang lain. Jadi kalau OS 16 ni okey ke tidak? Saya rasakan okey, lancar. In fact saya rasakan sejak 2 tahun kebelakangan ini perbezaan antara launcher sama ada One UI ke, Magic OS ke, atau kalau OS dah tak banyak beza. The only difference saya rasa ialah estetik. Adakah anda suka estetik dilakukan oleh Oppo kat sini? Saya rasakan okey. Ada juga orang kata tak berapa menarik. Mungkin ada orang lagi sukakan top Android. Itu bergantung pada anda. Tapi dari segi functionality, saya rasakan dah tak ada langsung perbezaannya. Ketara in between launcher. Orang kata tepuk dada tanya selera. Kalau anda suka, suka. Kalau anda tak suka, tak suka. Satu perkara yang harus saya berikan pujian pada Oppo ialah tada! Ada taskbar. Jadi taskbar di sini anda boleh letakkan 4 aplikasi yang paling anda suka kat bawah untuk tulisan pantas, dan dia juga paparkan 3 aplikasi yang terkini anda launch. Dan kalau katalah saya launch untuk gambar ni kan, fotos, dekat bawah ni taskbar dia sentiasa ada dekat bawah. Ini mungkin anda kata ini bukan basic saja ke? Bukan Samsung dah ada ke? Yes, tapi tak semua peranti ada benda ni. In fact kalau seingat saya dekat Pixel pun tak ada benda ni. Jadi proses nak lakukan multitasking lebih mudah dekat peranti yang ada taskbar macam ni. Tadi saya kata dekat awal skrin lebih kurang sama, cuma lebih terang. Rekaan pun lebih kurang sama, tapi saya rasakan yang tak sama ialah kamera, di mana kali ini tahun ini dekat main lens, lensa utama 200 megapiksel, kemudian untuk ultra wide pun 50 megapiksel, dan telefoto dengan sistem periskop juga 50 megapiksel. Bila dipadankan dengan sistem kamera Hasselblad, hasil gambarnya dekat skrin anda sekarang. Jadi apa yang saya sedari dengan kamera Hasselblad tahun ini dengan 200 megapiksel ialah gambar lagi terang, gambar warnanya lebih pop, dan dalam situasi gelap misalnya, saya rasakan prestasi yang lebih baik berbanding dengan tahun lalu. At the same time, zoom juga lebih baik pasal ada lensa yang lebih stabil, sensor yang baru berbanding dengan last year. Dan satu lagi pujian mungkin diberikan ialah kalau anda peminat Hasselblad, ada beberapa kata Hasselblad emulation terbina. Jadi ada filter untuk mode-mode Hasselblad. Dia panggil tak silap saya Hasselblad Master. Jadi kalau anda sukakan gambar yang warnanya berbeza dengan normal kamera digital, anda boleh pilih. And obviously bila ada Hasselblad, ada Expand. Ini ciri yang saya paling suka. Dekat Expand pun ada color profile tersendiri. Jadi kalau anda seorang yang artistik, yang nak everything on camera, everything should dah ada kesan artistik tersebut dan cinematic, kamera yang ada pada Find N6 ialah sangat memuaskan. Dan paling penting ini saya rasakan ialah ada perubahan yang lebih baik berbanding dengan model tahun lalu. Seterusnya, satu lagi benda yang saya rasakan penting sekarang ialah bateri. Pasal selalunya peranti skrin lipat ni terkenal dengan baterinya tak berbesar. Tengok last year ya, macam Z Fold 7 4400 mAh saja, yang barely enough untuk tahan sepanjang hari. Dekat Find N6 ni bateri dia 6000 mAh.
Ini adalah peningkatan berbanding dengan 5600 last year. Pengecasan berwayar masih lagi 80 watt. Pengecasan nirwayar masih lagi 50 watt. Untuk mengecas semula mengambil masa sekitar 50 minit dengan pengecasan yang disertakan. Tapi saya rasakan dengan penggunaan saya yang mostly guna skrin dekat bahagian luar, jarang guna kat dalam, saya boleh bertahan sepanjang hari, tak ada isu, dan dibantu dengan pengecasan pantas yang saya katakan tadi. Isu di mana bateri habis sebelum at the end of the day tidak akan berlaku. But having said that, sebenarnya juara bateri sekarang sebenarnya ialah Honor V6 yang tak launch lagi, pasal ianya dilengkapi bateri 6600. Tapi still, ini adalah improvement banding dengan model last year. Biasanya bila saya kata conclusion, saya katakan harus beli ataupun tidak, tapi saya ada buat satu artikel awal tahun lalu, saya katakan saya nak ulas ia ialah untuk siapa sebenarnya peranti ini, bukan ianya baik atau tidak. Pasal baik macam mana pun, kalau ianya bukan untuk anda, what's the point, betul tak? Jadi untuk siapa? Saya rasakan ini untuk mereka yang mahukan sebuah peranti lipat yang akhirnya tak ada kompromi pada kamera, tak ada kompromi dari segi sokongan skrin ada Dolby Vision, tak ada kompromi pada bateri 6000 tadi yang sangat power, sangat besar, boleh tahan sepanjang hari, dan tiada kompromi juga dari segi dia punya software. Saya lupa nak touch tadi sebenarnya, tapi sebenarnya kalau anda gunakan Oppo Find N6 ini, anda boleh juga gunakan dengan ekosistem Apple. Anda technically, bila anda pasang aplikasi O+ Connect dekat anda punya MacBook, anda boleh access MacBook through the phone. Again, bagi mereka yang carikan peranti yang tak ada kompromi, bantu pula tahun ni ada stylus dengan Bluetooth segalanya kan, ianya memang berbaloi. Saya tak ada lagi ada harga pasal Oppo tak beritahu pada saya berapa harga tahun ni, tapi saya rasakan ianya sekali lagi akan jadi peranti yang mahal kerana anda tahu RAM sekarang ada kekurangan. Kalau last year 7999, saya yakin mungkin tahun ni mungkin 8. Again, kalau 7999 sekalipun ianya premium. Dan ini bukan peranti saya boleh recommend pada orang yang tak suka peranti lipat. Pasal kalau anda pernah guna peranti lipat dan anda tak suka, there's nothing I can say here membuatkan anda akan beli. Tapi hakikatnya jika peranti lipat untuk melakukan kerja tanpa kompromi anda cari, Oppo Find N6 ialah peranti yang saya rasakan sesuai untuk anda. Baiklah, ini ulasan saya untuk Oppo Find N6. Jumpa anda di video seterusnya. Bye-bye.